وفضل منصور علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. InsyaAllah kita sambung kuliah kita bulan yang lalu ialah seperti berikut, iaitu 2 bulan 2 bulan yang lalu lah. Kau tak silap wala fatahna al-balad situ tak? Ya. Walau fatahna al-balada sulhan situ. Tanah itu kan. Walau fatahna al-balada sulhan ka baitil maqdisi bi syarti kaunil ardi lana wa syarti iskanihim fiha bi kharajin, bi kharaj tu bukan bi karah lah, bi kharajin wa ibqa'il kanaisi au ihdathiha jaza li'annahu idza jaza as-sulhu ala anna kullal balad lahum fa ala ba'dihi awla. Baik. Okey. Ini masalah apa dia? Masalah walau fatahnal balad sulhan. Nah, walau fatahnal balada sulhan ka baitil maqdis. Jikalau kita fatahnal balad, maksudnya jika kita membuka negara. Nah, fatahna kita menguasai lah. Fatahna ni kita menguasai sebuah negara. Apa? Sebuah negara tadi ni sulhan secara berdamai. Nah, kita futuh kata ni maknanya kita membuka negara secara berdamai, bukan secara perang. Kita boleh negara tu secara damai, bukan secara perang. Nampak? Ka Baitul Maqdis, contohnya seperti Baitul Maqdis. Baitul Maqdis dulu cerita apa dia? Bisyarti kaunil ardi lana, dengan syarat keadaan bumi itu, bumi Baitul Maqdis itu bagi kita. Itu syarat dulu ni masa orang Islam tadi menakluki bumi apa tanah Baitul Maqdis itu, syaratnya ialah cara berdamai, iaitu syarat tanah bumi itu, bumi materi adalah untuk orang Islam. Untuk orang Islam itu sejarahnya. Nampak? Kemudian wa syarti iskanihim fiha, dan disyarat pula disyaratkan di iskanihim, maknanya ditempatkan mereka. Iskanihim maknanya ditempatkan mereka, iaitu alus apa ni, iaitu kafe zemi. Kafe zemi, dia kafe tadi, orang kafe tadi ni, dan disyaratkan ditempatkan mereka itu kafe zemi tadi piha pada bumi tadi ni. Pihak pada dalamnya pada Baitul Maqdis. Nah, bi kharajin, dengan membayar kharaj. Itu dulu perjanjian dulu. Perjanjian asalnya, perjanjian tadi itulah. Maknanya pemerintah negara Islam telah membuka Baitul Maqdis ini secara berdamai dengan pihak sana, pihak penuh. Dia dengan syarat, iaitu bumi itu adalah untuk orang kita, untuk orang Islam, dan juga disyaratkan disyarat pula ditempatkan mereka, ditempatkan mereka, maknanya ahli-ahli kafir zemi tadi dalam padanya pada Baitul Maqdis bi kharajin, dengan bayaran, dengan bayar kharaj, dengan ada cukai lah, kharaj tadi. Baik. Kemudian wa ibqa'il kanaisi, dan juga dengan dikekalkan gereja-gereja. Nah, gereja-gereja itu dikekalkan sebenarnya lah. Ternyata dikekalkan gereja itu dikekalkan. Au ihdathiya, ataupun dikekalkan gereja, ataupun dijadi ihdathiya, maksudnya diwujudkan diwujudkan kanisah, kanais. Nah, tadi kalau ada gereja dikekalkan, ataupun tak gereja didirikan gereja. Atas ni tadi didirikan gereja-gereja itu. Baik, itu perjanjian tu. Kemudian
Jaza, jawabnya boleh tak boleh? Jawabnya suluh boleh. Jaza harus. Harus kalau kita buat perjanjian kita, kalau kita dapat meneruti sebuah negara secara suluh tadi, baliklah kita buat syarat sedemikian rupa. Nah, baik. Ya. Khorat tu kita bincang tu. Khorat tu yang kalimah. Khorat tu dia lebih kurang dia khorat tu dia maknanya setahun dia kena bayar dalam 1 dinar. Satu dinar. Nilai 1 dinar. Dinar. 1 dinar. Lawan dinar lagi. Saud. Kurang-kurangnya saud. Ataupun lebih. Kalau orang kaya lebih lagi. Lebih 4 dinar boleh. Jadi kita bincang dulu. Yang jizyah tu baik. Jizyah tu kita. Jizyah lain. Jizyah ni. Khorat ni. Jizyah tu lain. Nah. Jizyah tu maksud tu. Ini khorat ni dia apa nama. Di macam cukai lah. Cukai kepala. Dikenakan cukai. Cukai kepala lah. Cukai kepala. Jizyah lebih kurang tu juga. Dinar juga. Kan? Baik. Kemudian jawabnya boleh. Jawab itu boleh. Pasal apa? Li'annahu iza jaza sulhu ala anna kullal balad lahum fa'ala ba'dihi awla. Kerana bahawasanya li'annahu kerana bahawasanya al-hal wa sya'na. Li'annahu kerana bahawasanya al-hal wa sya'na iza jaza sulhu apabila harus suluh ala anna kullal balad lahum. Jika harus suluh berdamai dengan syarat bahawa semua negara yang di sebuah negara itu bagi mereka bagi orang kafir, lepas itu fa'ala ba'dihi aula, maka suluh di atas sebahagiannya itu adalah lebih aula. Maknanya sini kalau dia jadi paling kita kalau disuluh pada masuk, kalau diberi suluh tadi mengikut semua negara tu bagi mereka, kalau gitu boleh. Jadi kalau kita nak suluh sebahagian daripada balad itu adalah untuk mereka, yang tu adalah lebih utama lah. Lebih utama dari segi harus. Nampak? Dari segi harus. Mesti dalam bab suluh ni. Baik. Kemudian falau atlaqa sulha, baik. Maka jikalau diitlakkan suluh, maknanya jika diitlakkan suluh dengan tidak ada syarat lah, dengan tidak bersyarat, ni apa? Walau atlaqa sulha, jikalau dia mengitlakkan suluh, maknanya kalaulah di utliqa kalau utliqa sulhu ni, walau utliqa as-sulhu, jikalau diitlakkan suluh, maksudnya dibuat perdamaian, dilakukan perdamaian secara mutlak. Dilakukan perdamaian itu di antara orang Islam dengan orang kafir dia secara mutlak, tanpa syaratnya. Walam yuzkar fihi ibqa'ul kana'is wala adamuhu, dan tidak disebut di dalamnya dalam suluh tadi ini dikekalkan gereja-gereja dan tidak dikekalkan dalam. Jadi kalau dikekalkan, dilakukan suluh tadi secara mutlak, secara itlak mana disuluh saja tanpa ada syarat, tanpa disyarat. Dan tak disebut dalam suluh itu dikekalkan gereja-gereja yang ada itu, dan tidak pula disebut pula ada isyarat abdam, dan juga tidak disebut kalau tak ada gereja lah. Dalam suluh tadi tak sebutkan tak disebutkan itu mesti dikekalkan gereja ataupun tak ada gereja, tak sebut. Nampak? Boleh tak boleh? Jawabnya fal asahhu al man'u. Mengikut pendapat ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Tapi mengikut dua pendapat, iaitu fal asahhu yang ni fihi fal asahhu, mengikut pendapat yang asah apa dia? Yang asah iaitu al man'u. Man'u maknanya tidak boleh. Tidak dibenarkan al-man'u man'u sulhi, tidak dibenarkan suluh itu. Kalau kita suluh secara mutlak tak disebut tidak secara mutlak saja, tidak disyarat syarat-syarat tadi ni,
tak disebutkan apa nama dalam suluh tadi, dalam perdamaian tadi dikekalkan gereja atau dan tidaknya, maka pendapat ini kata mengikut pendapat yang asah dia kata dilarang kita lakukan demikian. Baik. Fal asahu al man'u min ibqaiha, mengikut pendapat yang asah pada al man'u maknanya dilarang daripada dikekalkan dia. Bukan kata tak sah, suluh sah. Tak semuanya boleh tak boleh nak kekalkan nak dikekalkan gereja ataupun tidak. Dalam suluh tadi kita buat kita buat pendamaian tadi secara mutlak tak disebutkan dikekalkan gereja ataupun tidak. Jawabnya sini suluh tu boleh. Cumanya boleh adakah dilarang mereka kekalkan? Jawabnya pendapatnya berikut pendapat yang asal dilarang daripada mengekal akan gereja. Jangan biar gereja tidak boleh dikekalkan. Nampak? Idzan payuhdamu ma fiha minal kanais. Maka bayuhdamu maknanya dirobohkan ma fiha apa yang ada padanya pada tempat itu minal kanais, pada tempat tadi pada balatlah ayuhdamu fiha ma fiha, maka dirobohkan apa yang ada padanya, yang ada padanya tadi ni, yang ada pada tempat negeri tadi, pada negeri tadi ni pada iaitu ma fiha apa yang ada padanya, apa yang ada padanya pada minal kanais, iaitu daripada gereja-gereja. Dirobohlah apa yang ada pada tempat itu, gereja-gereja lah. Jadi tak dibenarkan gereja dah itu lagi. Nampak? Kalau gereja pun tak benar, dia tak benarkan. Jadi dirobohlah apa yang ada dalam tempat tadi, masuk gereja-gereja tadi. Pasal apa? Lianna itlaqal lafzi yaqtadi sayrurata jami'il baladi lana. Pasal apa? Kerana itlaq lafaz. Kerana diitlaqkan lafaz suluh tadi. Nampak? Kerana suluh secara mutlak, di suluh tadi secara mutlak tadi ini kerana diitlaqkan lafaz suluh tadi yaqtadi sayrurata jami'il baladi, menghendaki jadi seluruh negara itu bagi kita. Kalau kata kita suluh aja, nampak sini, jadi di sini mendaki bahawa jadi semua negara itu adalah bagi kita, milik bagi kita, bagi orang Islam, bagi orang Islam. Nampak? Baik. Jadi orang Islam, jadi berartinya patutnya tak ada lah nama tu sebab tu maknanya gereja tadi tidak boleh ada lagi kalau ada orang umum. Itu dia punya dia punya syarat dia. Baik. Au bi syartil ardi lahum wa yu'adduna kharajaha qurrirat kanaisuhum. Baik. Bagaimana pula atau dengan syarat bumi tadi bagi mereka. Dapat? Tadi ini tak disebutlah. Kalau disebutkan suluh, kemudian ada syarat. Jadi buat syarat, kalau suluh masuk usia ini, kalau kita buat perdamaian dah, kita takluk sebuah negara tadi secara perdamaian. Tapi sini tidak disyaratkan disebut pula syarat dengan syarat bumi tadi mereka, tanah yang kita takluki tadi, syarat tu tak bumi tadi masih bagi mereka. Tanah tu ada untuk mereka lah, untuk orang kafir tadi, nampak? Orang kafir. Kemudian walaupun begitu wa yu'adduna kharajaha, dan membayar mereka itu akan kharajnya, cukai. Dan membayar mereka itu akan cukainya, cukai ard tu. Dan membayar mereka itu akan cukainya, cukai kharaj bagi bumi tadi. Maksudnya hasilan bumi, hasilan tanah tadi ini banyak mereka akan bayarlah, akan bayar. Jadi qurrirat kanaisuhum. Di sini kalau dibuat syarat begitu, artinya ditetapkan diperakukan kanisah, diperakukan gereja-gereja. Maksudnya sini diperakukan gereja, maknanya gereja tak diroboh lah. Gereja tu tak diroboh. Nampak? Sebab apa? Li'annaha milkuhum, kerana bahasanya kanaisahum. Li'anna kanaisahum tadi, kerana gereja-gereja mereka itulah milik mereka, milik bagi orang kafir. Yang mana kita damai dengan syarat tanah yang
tanah yang kita takluki, yang kita takluki tadi secara damai tadi, masih kekal untuk mereka. Jadi sebab tu kata dia, kita tak apa, kita mesti kekalkan apa tu gereja tadi, kerana gereja tu adalah milik mereka. Kemudian walahumul ihdasu, dan harus bagi mereka ihdas, maksudnya membina mengihdas maknanya membina kanisah tadi. Nampak? Kalau kita buat dia apa, kalau kita suluh tadi, kita buat perdamaian dengan syarat tanah bumi itu untuk mereka, nampak? Untuk mereka. Jadi sini maknanya bolehlah dan mereka membayar cukai tanah tadi. Kemudian sini artinya bolehlah mereka tadi mewujudkan kanisah, mewujudkan gereja. Gereja boleh, daripada buat gereja Arab boleh dibenarkan mereka membangunkan gereja di tempat tu. Nah, bil asah, mengikut pendapat yang asah. Pendapat yang asah lah khilaf lah. Setuju. Itu lah. Maknanya cukai kepada jizya, harasnya cukai tanah. Cukai tanah. Kata dia sama, saya tahu. Haras itu satu dinar, lima, jizya satu dinar. Lebih kurang tu lah. Ada lebih kurang tu lah. Dia punya kadar lah. Kadar tu maknanya ikut kadar 4 lah. Kadar 4 ni. Kalau kita cukai pendapatan yang lain pula, cukai kuala, cukai tanah, kita cukai pendapatan pula, boleh. Ada satu lagi satu lagi cukai perniagaan lah kak. Cukai perniagaan tu dah orang kafir orang kafir nak bawa barang masuk negara dan negeri kita. Itu boleh, kita kena cukai. Dia panggil khurat juga. Cukai perniagaan. Dia nak masuk, contohnya kita tahu ada orang kafir nak masuk ke negeri Malaysia, ada contohnya Malaysia. Boleh tak boleh kita kenakan cukai? Boleh. Dikenakan cukai, kita bawa barang masuk kita. Itu itu bukan cukai itu, dah ni cukai barang, dia masuk barang nak berniaga. Boleh dikena cukai. Cukai juga, masuk cukai juga. Istilah korak ya. Ya. Mana? Malaysia tak nak kan, tak ikut syarat. Ini dia syarat kafir zimmi. Kafir zimmi dalam sebab Syafi'i payah ketat, tak dapat mencari itu. Kafir zimmi syaratnya kafir tadi mestilah terdiri daripada Yahudi, Kristian ataupun Majusi. Yahudi itu ahli kitab atau syibih ahli kitab, Majusi. Pak kita mana? Banyak kan penyembah berhala tak masuk dalam tu. Tak dibenar, tak masuk dalam kafir zimmi dalam mazhab kita. Tak dibenarkan. Kalau bukan zimmi, kafir Muhammad. Habis tu aman gitu kan, kita bagi. Tapi kita ni tak tahu. Kita ni bukan bagi ruang kepada para terus nak main tah. Bukan kita nak kawan, bagi ruang, bagi jinsiah, bagi kerakyatan. Bagi kerakyatan berarti boleh mereka mengundi dan untuk bukan nak bantah. Bagi kerakyatan. Betul lagi kawut. Sebab tu tak boleh. Tak boleh kata Indonesia ni negara Islam, tak boleh lah. Tak boleh. Tak boleh masuk. Ada orang kafir diberi kuasa untuk apa? Untuk mereka memerintah. Pada pemenang boleh memerintah. Tu. Umat Islam. Habis tu, biar. Kemudian wa yumna'una wujuban min raf'i bina'il lahum, dan ditegah mereka itu kafir zimmi ni. Ini cerita kafir zimmi, orang kafir yang berada di tanah di bawah pemerintahan kerajaan Islam lah. Dan dilarang mereka itu kafir zimmi ni.
orang kafir yang melakukan ta'astir kepada kerajaan Islam dengan membayar jizyah, dengan membayar pada matu ghanimah, dengan membayar pada matu jizyah tadi kan. Jadi apa dia? Wujuban, wajib dilarang mereka itu, wajib dilarang mereka itu min raf'i bina'il lahum, daripada meninggikan bangunan mereka ala bina'i jarin lahum muslim, meninggi bangunan mereka daripada bangunan jiran mereka yang Islam. Sudah. Bangunan rumah pun tak dibenarkan orang kafir zimmi tadi ni tinggi daripada Islam. Kita sini apa? Lepon tu. Dalam bukan bendera tu dulu patung tu. Patung Dia tak boleh lebih pada komsta. Pasal permatahannya dulu. Lepas tu apa naik lagi? Naik lagi teruk. Patung tinggi tinggi. Dia kira apa nama tu bangunan tadi tak dibenarkan. Bangunan kalau jangan dia kalau kawasan perumahan maknanya kawasan perumahan berarti bangunan orang kafir zimmi tidak boleh tinggi lebih daripada tu. Tinggi daripada apa? Daripada bangunan orang-orang Islam. Daripada bangunan orang Islam. Nah, tu maksud. Tengok macam tu jugalah. Ya. Bangunan tinggi tu boleh tinggi. Bagi bangunan lain tinggi lepas pada berapa tahun tu naiklah bangunan rumah tinggi dah tinggi. Habis dia boleh buat dia mula ya. Okey. Kemudian kata dia li khabaril Islam, kerana hadis li khabari al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih, kerana hadis Islam tinggi dan tidak la yu'la alaih, dan tidak ditinggi ke atasnya. Islam tinggi dan tidak ada yang tidak boleh ditinggi ke atas orang yang lain, lebih tinggi daripada Islam. Sehingga bangunan orang Islam pun tidak boleh orang kafir tinggi daripada bangunan orang Islam. Okey. Tu macam maksud dia. Ala bina'i jarin, bangunan jiran mereka, jarin lahum muslim, jarin lahum binaan orang Islam, binaan jiran mereka mana? Jiran mereka yang muslimin tu apa? Naat sifat bagi jar. Jiran mereka yang muslim. Baik. Ini pun tak dilarang dia jika bangunan muslim, bangunan orang Islam tu daripada mimma yu'ta lebih sukna lah. Dia penamakan tu sukna daripada kebiasaan yang bangunan tu mereka di tempat kediaman. Tempat kediaman. Baik. Baik. Kemudian apa lagi? Wali alla yattali'a ala auratina, wali alla yuttala' ala auratiha, dan supaya tidak dilihat aurat kita. Tu tujuannya siapa tak bagi daripada bangunan yang tinggi kan, supaya nak lihat supaya mereka tidak dapat dilihat akan auratnya orang kita. Nah, pada bangunan tinggi tengok nampak apa berlaku. Sebab itu dia jaga Islam dia jaga apa nama hubungan, apa nama jaga. Nak duduk boleh orang boleh masa kami, tapi apa nak jaga? Apa tak boleh dia apa nama nak ceroboh apa nama tentang apa nak ceroboh, apa nak tengok apa, nak intip orang-orang kami tadi. Tu maksud dia. Baik. Wala farqa baina an yardal jaru bizalika amla, dan tidak ada perbezaan di antara bahawa redanya jiran tadi dengan itu bizalika birrafi tadi. Wa amla, tidak ada beza di antara bahawa redanya jiran tadi ni dengan itu dengan apa, dengan tinggi bangunan mereka daripada bangunan orang Islam tadi ataupun tidak. Tak ada beza, tidak ada beza, maksudnya tidak syaratkan reza tak kira. Tinggi benda tu tak boleh. Sama ada reza ataupun tak kira tak boleh. Kukuk lah jiran kata tak puas nampak tinggi boleh, tak boleh. Tak ada beza, tidak ada beza. Tak ada bina tu tak ada beza, sama ada reza ataupun tidak. Baik. Kemudian
li'anna al-man'a min zalika li haqqid. Kenapa? Kerana larangan daripada demikian itu li haqqid ialah kerana agama, kerana larangan daripada demikian itu larangan daripada raf'i min zalika, dan al-ma'a kerana larangan daripada demikian itu daripada man'i bina'il lahum ala jadi man'i raf'i li'anna al-man'a min zalika, kerana dilarang daripada mereka, dilarang daripada raf'i bina'il lahum tadi ni, bina bangunan mereka tinggi daripada bangunan jiran mereka yang Islam tadi ni, ada apa? Larangan itu adalah hak agama, hak agama. Islam tidak membenarkan kerana ada berdasarkan hak agama, Islam tidak membenarkan sekali. La li mahdhi haqqid dar, bukan kerana la li mahdhi, bukan semata-mata hak jiran tetangga, hak kedar, bukan semata-mata hak dar, hak perumahan, bukan kerana hak perumahan. Kalau hak perumahan tu maknanya orang tu suka tak suka pula. Nah, bukan begitu, bukan dia tak masuk dalam hak hak bangunan rumah tu. Ini hak agama. Agama tak boleh ya. Nampak? Baik. Baik. Kemudian la li mahdhi haqqil islam la li mahdhi dar, bukan kerana apa? Kerana semata-mata hak hak dar, maknanya hak dar, hak jiran lah, hak bangunan lah. Hak dar ni ialah hak kediaman, hak kediaman, bukan kerana hak kediaman lah. Dar ni kediaman lah. Nah, baik. Wal asahu al man'u minal musawah aidan. Dia ikut pendapat yang asah lagi, kata dilarang juga daripada menyamai bangunan mereka pun tak sama, tak boleh. Kata nak tinggi, sama tinggi pun tak boleh. Tu dia. Tak boleh. Dia sama tinggi pun tak boleh. Ikut pendapat yang asah dilarang daripada menyamai musawah bina ilahum ala bina jarilahum. Maknanya samaan binaan mereka dengan bangunan bangunan jiran mereka yang Islam. Sama tak boleh, hak tinggi tak boleh, begitu mereka lepas asah kata tak boleh. Jadi muqabil asah tak boleh lah. Tapi pada asah tak benar juga, tak boleh, sama tak boleh. Baik, fa in kanu bi mahallatin manfasilatin 'anil muslimin ka tarfin minal balad lam yumna'una. Kita lihat. Baik. Kata dia sini, fa in kanu, dan jika adalah mereka itu pada tu orang kafir ni, jika adalah mereka itu kafir zimmi tadi ni berada satu tempat mahallat yang ibadatul misbah, dia panggil apa nama cerita. Bisa 44 45 mana aja pula awalnya. Dia nak tengok bisa saya ni terbalik yang muka surat nak tengok. Dah. Wa in kana fa in kanu bi mahallatin aw munfasilatin 'anil muslimin, dan jika adalah mereka itu orang-orang kafir harbi tadi ni berada di satu tempat. Ibarat misbah ada setengah kata wal mahal. Mahal ni bi fathil ha wal kasri. Lughatul satu iaitu bi fathil ha wal kasri, dengan fathah ha dan kasrah. Fathah mahal atau mahil, boleh jadi ayah lah. Mahal ataupun mahil lah boleh. Jadi baca mahal pun boleh, mahil pun boleh ke. Tapi maksud sini tempat lah, tempat. Jika ada mereka itu berada di satu tempat yang terpisah daripada orang Islam, yang mumpasilah, yang terpisah daripada orang yang bercerai, yang terpisah daripada orang Islam, tempat itu berpisah daripada orang Islam, ka tarafin minal balad, seperti apa? Ujung lah, tarafin minal balad, seperti ujung lah, duduk ujung negeri, ujung kampung lah. Ujung kampung dia sebelah lah.
Di ujung negeri, ujung kampung maya. Lam yumna'u min raf'il bina, tidak dihalang mereka daripada meninggikan bangunan. Kalau mereka tu depa duduk pada tempat yang berasing, yang terasing daripada yang jauh daripada bangunan orang Islam, jawabnya seperti depa tu pada ujung, kawasan ujung lah, ujung kawasan orang Islam tadi bila sana. Jadi yang tu tidak dilarang mereka daripada meninggikan bangunan. Tak apa, dia bangunan tak apa. Sebab apa? Sebab dia jauh dengan bangunan Islam. Dengan bangunan yang berhampir dengan Islam tadi. Baik. Ya. Kita sebalik. Kita sebalik lah. Baik. Kemudian wa yu'arrafuna. Ni wa yu'arrafuna. Wa yu'arrafuna bi dhammi harfil mudhara'ah. Yu'arrafu. Ma'a tasdidir ra yu'arraf. Jadi baca ni al-maftuh tasdid ra yang dipatah mu'arrafuna 'ala al-bina'il maf'ul. Jadi yu'arrafu ni baca dengan fi'il mudhari' min majhul. Yu'arrafu lah. Wa yu'arrafuna bi dhammi harfil mudhara'ah. Hal keadaan mu'arrafu ni dibaca hal kauni maqru'an bi dhammi harfil mudhari', dibaca dengan dhammah huruf mudhara'ah baca ma'a tasdid ra tasdid ya ma'a tasdid ra serta ditasdidkan ra yu'ar al maftuh hati ra mana ra yang dipatah yu'arraf yang patah alal bina'il min maf'ul bina majhul bina maf'ul bina maf'ul muslim majhul baik yu'arrafuna. Apa dia? Maksudnya sini ialah wa yu'arrafuna dan dikenalkan mereka itu. Yu'arrafuna dan diperkenalkan mereka itu. Yu'arrafuna maksudnya ialah maksudnya diperkenalkan mereka itu. Ada tanda lah. Yu'arrafuna ay nu'arifuhum wa na'muruhum ay ahla zimmah. Ahla az-zimmah. Maksud sini ialah kita memperkenalkan mereka tu. Nu'arifuhum maknanya kita memperkenalkan mereka dan menyuruh mereka. Na'muruhum dan kita suruh mereka. Arahkan mereka apa dia? Ahli zimmah. Itu kafir zimmi lah. Ahli zimmah tu kafir zimmi tadi ni. Kafir zimmi. Apa dia? Al-mukallafuna bidaril Islam. Al-mukallafuna bidari al-Islam. Al-mukallafun. Apa dia? Anda apa dia? Ya. Al-mukallafin tu. Oh tidak. Al-zimmah al-mukallafi bidari Islam itu. Nak tengok apa ada era lain. Arifuhum wa na'muruhum ay ahlal zimmah. Hum tu ahlal zimmah. Kemudian al-mukallafina itulah. Al-mukallafina fi daril Islam. Fi dari al-Islam. Nampak? Baik. Begini. Dia tengok. Ya arafu nabi amal ya mukallafuna fi daril Islam. Ahlu zimmah jadi pula tu. Ahlu zimmah tu mana macam? Dia baca ahlu zimmah tu. Nah, ahlu zimmah ni dia tafsir bagi waw tu. Maksudnya sini yu'arrafun diperkenalkan mereka itu. Yu'arrafun diperkenalkan mereka itu. Siapa dia? Bukan seperti ialah ahlu zimmah. Itu tafsir bagi tafsir wa dhamir jamak. Tafsir bagi dhamir jamak yu'arrafun diperkenalkan mereka itu. Siapa mereka itu? Iaitu ahlu zimmah. Baca ahlu zimmah pasal apa? Tafsir bagi apa? Naib fa'il marfu' lah. Naib fa'il marfu' lah. Diperkenal akan mereka dia. Kenapa diperkenal akan ahlu zimmah, kafir zimmi tadi.
kafir zimmi tak, zimmah. Baik. Kemudian satu. Lepas tu lepas pada tu lakin ada setengah tu dia apa nama tu al-mukallafun. Dah ana mukallafun. Maksudnya al-mukallafun tu naat bagi ahlu zimmah. Nampak? Diperkenal akan mereka itu akan ahli zimmah, kafir zimmi mana? Kafir zimmi yang ditaklifkan, yang mukallaf dari Islam, yang ditaklifkan mereka di dalam negara Islam. Takkan orang kafir zimmi apabila dia orang Islam dia kena patuh pada negara Islam tak? Tu maksud dia. Tak bukan sifat zimmah tak. Tak lah. Jadi kalau ahli zimmah tak al-mukallafun. Al-mukallafun tu dia arah jadi dia sifat bagi ahlu zimmah. Ahli zimmah yang ditaklifkan mereka dalam negara Islam, yang dibebankan mereka dalam negara Islam. Ada maksudnya yang berada di yang tak patuh pada negara Islam lah. Yang berada dalam negara Islam. Nah. Zimmah tu bagi bawah apa ya? Zimmah bagi bawah. Kalau sifat pada ahlu tu bukan ilah, bukan kata dah ahlu zimmah, ahli tu. Penduduk. Ahlu tu maknanya mutalah. Dah ahlu kan, ahlu tu dia ahlu zimmah tu, tafsir bagi dia nak tafsir makna yu'arrafuna tu. Diperkenal akan mereka itu. Siapa dia mereka itu tu? Naib fa'il tu ialah ahlu zimmah. Itu baca ahlu zimmah. Ahlu zimmah tu dia adalah dia tafsir bagi waw yu'arrafuna. Waw yu'arrafuna sebenarnya akan diperkenalkan mereka itu akan kafir zimmi, ahlu zimmah al-mukallafuna yang ditaklif mereka. Kafir zimmi yang dibebankan mereka itu dalam maksudnya mereka yang berada tak setia kepada negara Islam. Yang mukallafun yang taklifkan negara Islam yang tak setia kepada negara Islam tadi. Nampak? Apa dia? Wujuban, wajib. Wajib diperkenalkan mereka itu apa dia? Wa annahum diperkenalkan mereka itu wajib diperkenalkan mereka itu bahawasanya mereka itu yatamayyazuna 'anil muslimin, berbeza mereka dengan orang Islam. Depa tu pakaian mereka pun nak kena beza, orang kenal ni puak ni bukan Islam ni, puak ni kafir. Puak ni kafir zimmi. Itu dia. Pakaian apa dia? Bilabsi apa dia? Al-ghiyari, dengan memakai apa dia? Al-ghiyar. Nampak? Dengan memakai al-ghiyar, bilabsi al-ghiyar iaitu memakai selendang lah, memakai tali pinggang. Tali pinggang. Tali pinggang boleh. Maksud sini ialah bikasril bilabsil ghiyar. Ghiyar ni bikasril mu'jamah. Ghiyar baca dengan kasrah ain yang bertitik. Mu'jamah tu huruf ain yang bertitik. Ghin lah. Bikasril mu'jamah dengan kasrah ghin. Al-ghiyar. Dia takut kita baca ain. Lebih enggak. Wa illam yusrat alaihim, dan jika tidak disyaratkan ke atas mereka itu, sekalipun tidak disyaratkan pakai wa illam yusrat, dan jika tidak disyaratkan memakai tali pinggang tu ke atas mereka itu sekali, walaupun tak syarat. Dalam tu tak syarat, tapi wajib diperkenalkan mereka itu, beza di antara pakaian mereka dengan pakaian orang Islam tadi ni apa dia? Dengan ghiyar, dengan memakai al-ghiyar tadi. Wal ghiyar apa dia? Wa huwa al-ghiyar tu. Wa huwa al-ghiyar itu apa dia? An yukhayyata kullun minhum min zakar aw ghairi bi mawdi'in la yu'tadu al-khiyata alayhi kal katifi ala sawbi zahir. Baik. Maksudnya ialah dijahit an yukhayyata, bahawa dijahit setiap daripada mereka itu, setiap daripada ahli zimmah tadi ni
sama ada min zakarin atau ghairi, sama ada lelaki atau perempuan. Tak kira lah. Perempuan apa nama? Iaitu dijahitkan tiap-tiap mereka tu lelaki perempuan tadi ni di tempat jahit tadi dengan dijahitkan tiap-tiap mereka itu apa dengan dijahit dengan di tempat la ya'tadul khiyatah, yang tidak biasa dijahit ke atasnya. Jahit ini di tempat yang tidak biasa dijahit ke atasnya, mana iaitu kal katifi sati bau. Bau ni jarang jahit nah, dijahit itu. Ha. Ala saubihi zahir, dijahit ya seperti apa? Seperti bau di atas kain yang nyata, kain yang saubi, kainnya yang nyata pada ma yukhalifu launuhu launa saubi, kain yang nyata tadi iaitulah apa, kainnya yang mana warna dia tu berlainan dengan warna pakaian tadi, warna dia lain daripada warna saubi, warna dia lain daripada warna pakaian dia, nampak? Wayal basu, dan juga dan lain daripada warna pakaian, wayal basu, dan juga apa yang dia pakai, itu dah dipanggil apa nama tu, dia panggil itu, dia panggil apa tu, pakai apa, pakai selendang lah, pakai sebuah plastik, kita semua pakai selendang lah, tak bau tadi. Kemudian di situ ada tanda yang mana selendang dia tadi ni berlainan, warna dia pun lain daripada warna pakaian. Kalau pakaian warna ni, warna tu boleh lain, boleh nampak jelas apa nama tentang selendang tadi ni, tu maksud dia. Maknanya wayal basu, dan apa yang dia pakai lah ya, yang dia pakai, maksudnya ialah selendang dia tu maknanya berlainan warnanya dengan warna yang dia, dengan pakaian yang dia pakai, pakaian yang dia pakai, itu maksud dia. Baik. Wazalika litamyi, kenapa suruh pakai tu? Dia tamyi, demikian itu suruh pakai, suruh wazalika tu labsul khiyar tadi ni untuk nak bezakan di antara mereka, di antara orang kafir dengan orang Islam, kafir zimmi dengan orang Islam itu. Nak beza. Nak beza di antara apa, di antara kita kata anak tempatan itu apa? Dia itulah warga negara malah dengan yang bukan negara. Sebab depan ni bukan warga negara. Kita bagi warga negara tu. Tidak kena faham. Depan ni bukan warga negara. Berarti nak beza nanti mereka ni warga negara. Okay. Yang tu yang kita nak pertahankan IC tu boleh orang Islam. Tak beza tu bila kalau dia pakai sini dari Cina kan baik. Ayo tu. Islam. Lagi beza. Kena buang pula. Ya, kakak dalam kita pun nak buang biasa Islam. Habis. ولأن عمر رضي الله تعالى عنه صالحهم على تغيير زيهم بمحضر من الصحابة. Yang kedua, yang kedua ni ialah alasan yang kedua apa nama tadi ni apa? Alasan yang kedua tadi tak beza lah, alasan yang kedua walianna Umar, dan kerana Sayyidina Umar sendiri apa nama salahum, dia telah melakukan pendamaian, melakukan pendamaian dengan mereka itu, dengan ahli kafir zimmi ini, ala taghyir zayyihim, iaitu diubahkan zayyihim, iaitu apa pakaian mereka, apa zayyihim bimahdarin min as-sahabah, diubahkan dia punya apa zayyi apa pakaian mereka lah. Jadi dengan dihadiri dengan daripada para sahabat, maknanya dia suruh saya dengan diubahkan apa nama tu kedudukan mereka tadi ni tempat duduk nama para sahabat tadi, para duduk sahabat tadi, nampak bila beza depa tu dengan orang Islam, Sayyidina Umar sini beza lah, Nabi nampak beza. Orang Islam ni bukan Islam. Baik. Kama rawahu al-Baihaqi, seperti mana riwayat oleh Baihaqi Sayyidina Umar ni. Baik. Nak baca panjang ni mana ni?
Ya. Kemudian apa dia? Kita minta Allah panjang ni tidak saya. Ha? Apa? Jam nanti ha? 10. Oh, 4. Jadi kita start dari bawah tak apa. Dan lebih lah 9.40. 9.40 45. Ni kan kat sejam lah. Jadi ya. Dia jauh lagi pulas lebih. Kita ambil tambah tiga nak dapat apa? Kita ambil kemarau lebih. Pak Ingki lah ambil tu. Pak Ingki lah. 5 lam. Macam ni 5 tu. Macam lam tak boleh. Macam lam. 5 lam yaf'al Nabi SAW hadzal yahud hadza biyahudil Madinah. Kenapa tidak Rasulullah tidak melakukan ini di Yahudi Madinah? Itu akan jawab nanti. Allahu a'lam. Jadi kata. Ha? 5. Dia begini dia ada kaedah dulu lah. Ma tu ma istifham. Lam mim tu asalnya 5. Asalnya 5 lam. Asalnya 5 lam. Tapi ma ni ingat. Ma dia kata pula dia ma istifham daripada masa masuk jam wajib buang. Buang alif. Buang alif. Itu kaedah dia. Jadi kena buang alif. Kalau ma istifham tadi dia kalau dia buat ma istifham kalau dia dijar dia kena buang alif. Kena buang alif. Dia dalam talfiah dah maksud dia buang alif. Betul. Baca-baca 5. Dia lam tak faham lah. 5 lam. Kenapa tidak? Yang maknanya dia sama. Mem tu itu baca. Jadi alif kena buang. Kalau jadi mazhab kan tak kalau limaza tu lain. Limaza tu maza. Dia ada maza pula. Jadi alif ada alif. Ada tak apalah limaza tu tak apa maza tu sekali. Ni kalau ma saja. Ma saja tu kalau ni alif ma saja. Kalau dia macam tu dia kena buang alif. Kalau maza tu 2 kali tak buang tu. Sebab dia maza tu dia 2 sekali. Mesti faham. Hamzah in naftah li sadi masri masalah. Itu kaedah dia kena lam amri itu kalau dapat lam ma zaidah apabila dia majrur dia kena buang alif. Kaedah dia. Dia cari pasal apa baca 5 lah anu lam. Ma zaidah tu ma istifham. Apa dah? Jadi dia ma tu ma istifham. Ma istifham dia. Kalau ma istifham ma istifham tu maza ma istifham bukan maza. Ma istifham dia ma saja. 5. Kenapa? Okey, tengok saja. Buang dia. Ujar. Ujar ni kesendang tu dan tengok dalam tu dalam apa nama dalam masalah yang dia sebut. Ini pada saya ni. Ini pada menyuk. Asbah. Asbah tahu lah saya. Kamu
Anak tanah dulu tak mana tau. Tambih ya? Tambih mana? Ada dulu dua tambih. Ya? Innama yatajazabu tambih yang kedua ni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun innama yatajazabul wad'u wal 'urfu fil 'arabiyyi amma al-a'jamiyyu fayu'tabaru 'urfuhu qat'an fa idh la wad'a yuhmalu 'alayh. Ini kaedah. Tanbihun ini merupakan satu peringatan. Tanbih merupakan satu peringatan, nak beri peringatan tentang apa? Tentang kaedah dulu lah. Dulu ni apabila berlaku ta'arud di antara ta'arud uruf dengan wad'an lah. Dulu ni apabila berlaku pertentangan uruf dengan lughah, bagaimana? Adakah nak dipegah oleh belakang kita nak pegang kepada mana lughah atau mana huruf? Mana huruf dah. Itu yang bincang dulu. Tapi sini dia kata sini ialah kata tanbihun. Ini merupakan satu peringatan. Apa dia? Innama yatajazabul wad'u wal 'urfu fil 'arabiyyi. Sesungguhnya tarik menarik. Yatajazabu tarik menarik. Apa nama? Al wad'u. Wad'u iaitu peruntukan wad'u wal 'urfu. Wad'u peruntukan dan juga uruf itu pada fil Arabi pada orang Arab. Orang Arab memang ada lah. Orang Arab ni dia akan berlaku kalau ada kadang-kadang dia ditafsir ke mana di segi bahasa. Di segi bahasa dia ikut mana orang Arab letak makna apa di segi bahasa. Itu. Dan kadang-kadang ada juga di Arab dia guna di segi uruf. Di segi uruf. Kadang-kadang duk berlaku tarik menarik. Kadang-kadang ada masa-masa dia ambil dia guna dia guna pengertian tu berdasar kepada apa? Kepada uruf. Kadang-kadang dia guna pengertian dengan bahasa berdasar kepada bahasa yang kita bincang dulu lah. Yang bincang dulu ada bahasa, ada yang rujuk pada uruf, ada rujuk pada lughah, pada lughah lah. Baik. Itu yang kita bincang dulu. Jadi sini kata dia sebab dulu ni apabila berlaku pertentangan uruf dengan lughah, jadi sini kita tengok ada dua pandangan, iaitu satu pendapat Qadhi Husain, dia kata al-haqiqatu fi amal. Ada setengah katakan kita pegang pada hakikat lafziah dan beramal dengan apa? Wad'i lughawi, wad'i al-lughawi. Pendapat yang kedua iaitu pendapat Burawi, dia kata tak, kita ikut uruf. Jadi sini berarti orang Arab ni kadang-kadang ada orang ni dia ikut uruf, ada setengah dia ikut lughah lah. Itu berlaku bernama tarik menarik pada wad'i tarik menarik wad'u wal 'urf pada fil Arabi pada nisbah pada orang Arab. Pada orang Arab. Baik, orang Ajam ada tak? Dia kata amal a'jamiyyu fayu'tabaru 'urfuhu qat'an. Adapun orang Ajam ni maksudnya orang yang bukan Arab. Masuk kita Melayu semua lah. Orang bukan Arab ni apa dia? Yu'tabaru 'urfuhu qat'an, diiktibarkan urufnya, uruf ajami jadi qat'an. Kalau orang Arab, kalau bukan Arab maknanya diiktibarkan uruf tu semata-mata. Qat'an maknanya tanpa ada khilaf. Tanpa qat'an maknanya tanpa ada khilaf, maknanya tidak ada. Kalau bagi orang Ajam maknanya kalau uruf dia ambil yang uruf saja, tidaklah dia pergi kepada mana lughah, pada mana lughah. Itu di segi yang dia pergi, yang ada yang dia berkira ada setengah kata bahasa tu, setengah rujuk pada bahasa, setengah kata rujuk kepada uruf tadi, ialah di segi orang Arab. Tapi orang Ajam tak berlaku itu. Jadi habis. Wa yu'tabaru, maka diiktibarkan urufnya uruf ajami. Qat'an. Qat'an ni bila khilaf, tanpa ada khilaf. Jazman, qat'an jazman, tanpa ada khilaf. Baik, berartinya orang Arab ni, kalau orang Ajam maknanya kalau ada huruf, maknanya dia terus pada hurufnya, tak pergi pada mana lughah lah. Baik. Illa wad'a yuhmalu alaihi. Pasal apa? Kenapa dia pergi pada huruf? Illa wad'a yuhmalu alaihi.
kerana tidak ada wada', kerana tidak ada tidak diperuntukkan bahasa. La ila wada', tidak ada wad'an darah, tidak diperuntukkan makna bahasa tadi ni. Yuhmalu alaihi, yang ditanggungkan ke atasnya, yang ditanggungkan yuhmalu alaihi, yuhmalu alaihi, yang la wad'a yuhmalu alaihi, ditanggung ke atasnya. Tak di segi, jadi artinya di segi di segi orang ajam ni, orang bukan Arab ni, artinya di segi makna lughah tak ada. Dari segi makna lughah, kalau ada huruf dia pergi tuju kepada huruf, dia tak pergi kepada makna di segi lughah, makna di segi lughah tak. Itu satu bagi satu peringatan untuk kita lah. Itu bagi yang ada yang sibuk tarik, yang duk sibuk tarik menarik di antara wada' al-awad wal urf ni pada suara aja. Okey. Sebab tu kata dia, sebab tu kata dia, falau halafa ala al-bait bil farisiyah lam yahnath bi bait asy-syi'ri. Nampak? Falau halafa ala al-bait bil farisiyati, dikala bersumpah ia seorang tadi ni, kalau dia sumpah ala al-bait, dia sumpah ala al-bait, dia bersumpah dengan kalimah bait. Apa? Bil farisiyah, dengan bahasa Parsi. Bil farisiyah dengan bahasa Parsi. Bahasa Farisiyah ni bahasa Parsi lah. Kalau dia sumpah dengan bahasa Parsi, maknanya orang azab Parsi tu Arab ajam tu. Maksud orang bahasa Arab lah tak? Lam yahnas bi baiti syi'ri, tidak melanggar sumpah dia, tak lam yahnas maksudnya tidak langgar sumpah dia dengan bait syair, dengan bait syair. Kalau dia bersumpah, kata dia bersumpah, kata dia contohnya dia bersumpah, dia kata dia tak akan pergi ke alal bait, maksudnya sini dia tak bersumpah alal bait, dia tak kalau dia bersumpah alal bait, kalau dia kata dia bersumpah alal bait, apa dia bersumpah wallahi aku tak akan pergi aku tak akan pergi ke rumah aku wallahi, dia kata aku tak akan pergi ke rumah ke al-bait lah, al-bait dengan bahasa Parsi. Jadi sini kalau kemudian dia bersumpah dengan itu, adakah dia langgar sumpah kalau dia gunakan dengan bait syair, dengan bait syair. Bait syair baik lah, tapi tak, kenapa pasal bait dari segi bahasa Arab tu, bait tu mana rumah. Tak. Bait tu orang tahu nama rumah, tapi bukan bait syair tu, jadi dia tak katakan bait syair lah. Itu dari segi apa? Sebab dia dari segi Arab ni dia kira situ. Baik. Sebab tu kata dia, walau awsa li aqaribihi lam yadkhul qarabatul fi wasiyatil Arab. Jikalau seorang tu diwasiat untuk keluarga dia, diwasiat untuk keluarga-keluarga dia, lam yadkhul qarabatul fi wasiyatihi, tidak masuk keluarga-keluarga sebelah ibu dalam wasiat orang Arab. Kalau orang Arab dia wasiat untuk keluarga dia, musuh aqarib dia, awsaitu bi aqaribihi, maksud sini ialah maksudnya kerabat dia sebelah lelaki dia, belah bapak, sebelah kerabat belah ibu tak masuk. Belah ibu tak masuk dalam wasiat Arab. Maknanya kalau orang Arab boleh wasiat, maknanya masuk wasiat dia kerabat, maksudnya kerabat sebelah lelaki dia, sebab bapa ibu tak masuk. Wa yadkhulu fi wasiyatil ajam, dan masuk ia pada tadi ni dalam wasiat orang ajam. Orang ajam kalau dia buat kata wasiat untuk keluarganya masuk neraka. Ya. Orang ajam dia kalau sebut kata keluarga dia tu masuk juga kerabat kerabat beribu. Keluarga belah ibu masuk juga orang tua ajam. Kalau kata keluarga masuk ke keluarga belah mak. Keluarga belah mak. Tapi orang Arab tak. Kalau orang Arab sebut keluarga masuk ke keluarga sebelah lelaki belah bapak aja. Itu beza dia. Habis. Walau qala in ra'aitul hilala fa anti taliqun fara'ahu ghairuha fala. Dan jikalau berkata ia suami kata kepada isteri dia, kata in ra'aitil hilal,
In ra'aiti, bukan hilal itu lah. In ra'aitil hilala fa anti taliqun. Jika engkau nampak anak bulan, kau tengok. Kalau engkau tengok anak bulan, fa anti taliqun, engkau dicerai. Jawab talik itu. Kalau hang tengok anak bulan, hang cerai. Dia pun cerai lah. Fa anti taliqun. In ra'aiti, bukan. In ra'aiti, jika engkau lihat anak bulan, fa anti taliqun, engkau diceraikan. Nampak? Jadi anti itu dia mubtada, taliqun tu khabar. Jumlah anti taliqun tu baru jawab bagi in, jawab bagi syarat. Jadi pa tu pa rabitah jawab. Pa tu rabitah jawab. Sebabnya anti itu anti taliqun tadi dia jawab syarat dia ni, dia apabila dia letak jawab syarat ni, dia begini, jawab syarat apabila dijadikan dia sebagai syarat tak sah pada dia berada di tempat syarat, maka wajib serta dengan fa lah. Dengan fa. Iaitu itu dalam kaedah dia itu jawab syarat lah. Waqrun bifa hatman jawab waqrun bifa hatman jawab al-lawju'in syartan li'in aw ghairiha. Dalam alfiah sana kata waqrun bifa hatman jawab al-lawju'in. Waqrun bifa, hendaklah engkau serta dengan fa. Jawab setelah apa tu dijawab, jawab bagi in atau jawab lain daripada in. Dan kalau jika sekiranya dijadikan syarat tu, sebab dijadikan jawab tu sebagai syarat, tak sah. Apa dia? Anti taliqun boleh kita kata buat in anti taliqun. In anti taliqun tak boleh. Kita in anti taliqun tak boleh sebab jumlah syarat dia tak ada, in tu dia masuk pada fi'il. Jumlah fi'lah dia tak masuk dalam jumlah ismiyah. Anti taliqun jumlah ismiyah. Sebab itu anti taliqun dia jawab, apabila dia itu dia berada di tempat jawab syarat, maka di sini dia wajib serta dengan fa. Anti taliqun tu. Maksud di sini dia kata jika engkau lihat anak bulan engkau dicerai, fara'ahu ghairuha, maka melihat akan dia akan anak bulan. Jadi orang lain tengok. Orang lain yang tengok anak bulan tadi. Adakah mana sini nak tahu ni perempuan dia cerai ke tak? Nah. Qala al-qaffal, kata qaffal syashi ya. Qaffal kata qaffal itu seorang ulama itu qaffal syashi pada in 'allaqa bil ajamiyah humila 'ala al-mu'ayanah. Nampak? Kata qaffal jika ditaklid dengan bahasa ajam. Jika ditaklid tadi dengan bahasa ajam, dengan bahasa bukan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Arab, humila 'alal mu'ayyanah, maknanya ditanggungkan dia alal mu'ayyanah, maknanya sini ialah tengok dengan mata, tengok dengan ala humila 'ala al mu'ayyanah, maknanya ditanggung atas mu'ayyanah, maknanya di mu'ayyanah, maknanya lihat al mu'ayyanah ala al mu'ayyanah. Baik. Sawa'un fihil basiru wa al-ama, sama ada padanya itu orang yang celik ataupun orang yang celik ataupun orang yang buta. Orang celik ataupun orang buta. Yang pentingnya kalau kafal ni dia kata kalau orang Arab jadi dia pergi kepada mana dia tak pergi kepada kafal kalau bahasa Arab. Jadi kalau orang kalau kafal kata jika dia taklid dengan bahasa ajam, bahasa bukan bahasa Arab, maka di sini ditafsirkan makna itu, makna lihat tadi lihat bil muayyanah, makna lihat dengan mata, dan lihat alal muayyanah, makna ditengok dengan mata kepala, muayyanah lah dengan ain muayyanah. Baik. Sama ada padanya itu orang yang celik ataupun orang yang celik ataupun orang yang buta. Orang celik, orang buta tak kata, tapi maksud sini kalau hang tengok apa, kalau hang tengok anak bulan hang diceraikan. Jadi maksud sini tengok mata kepala. Tak kiralah sama ada orang tu celik kan. Tapi kalau orang buta nampak apa tak nampak. Tu ya. Dia pergi kepada mana segi bahasa tu. Tengok tu. Kalau buta nampak tak nampak. Tu maksud dia. Tapi kalau bahasa Arab dah kan, bahasa Arab kadang-kadang dia tengok juga dia tengok dari segi uruf, adakah mana engkau lihat anak bulan tadi, adakah maksudnya kalau orang dia tengok entah berarti hang tahu. Kalau hang tengok anak bulan maknanya hang tahu kata anak bulan nampak. Tahu tak boleh dia orang cerita pun tahu juga. Okey ya.
Qala, kata ia sebab dia. Ya qafal. Kata ia ya qafal. Wal urfu syar'iyyu fi hamli ru'yah 'ala al-ilmi. Kata uruf syarak, uruf di segi syaraknya pada fi hamli ar-ru'yah 'ala al-ilmi lam yathbut illa billah. Uruf syar'i tidak pada hamli ru'yah 'ala al-ilmi, ditanggungkan ru'yah tadi atas makna tahu. Ru'yah tu makna tahu tu. Lam yasbut, tidak sabit ia uruf syar'i pada ditafsirkan ru'yah dengan makna tahu tadi ni illa bil lughatil arabiyyah, melainkan pada bahasa Arab. Bahasa Arab saja ya. Bahasa Arab saja, bahasa Arab ni maknanya kadang ada juga mana sini apa kita kata engkau tengok saja, ada yang mesti tengok ni, tak mesti tengok, maksudnya engkau tahu. In ra'aitil hilal, jika engkau tahu kata anak bulan tu ada, nak engkau diceraikan. Jadi walaupun dia tak nampak, orang lain tengok anak bulan dah. Di mana dia tahu? Dia tahu tak anak bulan dah. Anak bulan orang cerai lah. Itu maksud dia. Kan dia tengok. Itu dari segi bahasa. Sebab tu kata uruf syar'i dia tak sabit. Uruf syar'i kata dia ditafsirkan ru'yah tu makna diartikan ru'yah tu dengan makna tahu tadi ni tak sabit melainkan pada bahasa Arab. Pada bahasa Arab saja yang tahu. Tapi bahasa Ajam tak tahu. Kalau bahasa lain bahasa Arab dia tidak ditafsirkan maknanya ru'yah ala almi dah. Okey. Wa mana'al imamu al-farqa bainal lughataini pula. Wa mana'al imamun, dan menegah imam. Wa mana'al imam haramain, dan menegah ia imam haramain al-farqa akan perbezaan di antara dua bahasa. Imam haramain tak setuju. Imam haramain dia tak setuju dengan apa yang diterbitkan, apa yang dikatakan oleh qafal. Qafal dari ni tentang urut syar'i pada masalah ru'yah ni ada di urut syar'i ni ada juga ditafsirkan ru'yah tu makna apa? Nak tahu sini tak sabit melainkan pada bahasa Arab saja yang boleh ditanggung boleh diartikan ru'yah dengan makna ilmi ni bahasa Arab saja. Lain tak? Nah, tapi Imam Haramain kata dia menegah Imam Haramain akan perbezaan di antara dua bahasa iaitu lughatain antara bahasa Arab dengan bahasa Ajam. Nah, bahasa Arab dengan bahasa Ajam. Sama aja. Itu kalau ikut Imam Haramain. Baik. Kemudian walau halafa la yadkhulu dar Zaidin fadakhala ma sakanahu bi ijaratin lam yahnath wa qala al-qadhi Husain in halafa ala zalika bil farisiyati humila 'alal maskani pula. Dan jikalau bersumpah ia seorang. Jikalau seorang bersumpah dia kata la yadkhulu dar Zaidin, tak masuk dia ke dalam rumah Zaid. Wallahi la adkhulu dar Zaidin. Dia sumpah dia kata demi Allah aku tak akan masuk rumah Zaid. Rumah Zaid. Nah. Padakhala ma sakanahu bi ijaratin. Maka masuk ia orang yang bersumpah tadi, dia masuk ma sakanahu, ma ni masuk ke dalam kepada tempat lah yang diduduki akan dia, yang menduduki ia Zaid tadi akan rumah tadi, akan tempat tadi ni bi ijaratin dengan dia sewa. Jadi rupa-rupa jadi dia kata aku tak akan wallahi aku tak akan masuk rumah Zaid. Tiba-tiba dia pergi masuk juga, tapi dia masuk rumah yang diduduki oleh Zaid, tapi rumah yang duduk Zaid tu bukan rumah dia sendiri, rumah dia sewa. Bukan rumah dia sewa. Jadi sini adakah dia langgar sumpah? Lam yahnath, saya tidak melanggar sumpah dia. Sebab apa? Dia masuk tu bukan rumah dia. Dia tadi rumah dia tak masuk rumah Zaid. Jadi rumah Zaid duduk ni, itu bukan rumah dia. Sebab apa? Rumah tu dia sewa. Kalau rumah sewa bukan rumah dia. Rumah sewa dia orang rumah dia. Rumah sewa dia. Dia sewa. Dia sewa tu dia sewa orang lain. Nah, dia sewa bukan rumah tu milik dia. Dia semua mengambil manfaat rumah. Nah, itu beza dia antara tu. Wa qala al-qadhi Husain, kata Qadhi Husain pula. Qadhi Husain apa nama dia kata? In halafa ala zalika bil farisiyati humila ala al-askani. Jika bersumpah ia seorang tadi ala zalika, jika seorang tadi bersumpah
ala zalika, sumpah kata Ulama dia tak masuk, dia kata wallahi la ada, dia sumpah tapi dengan bahasa Parsi, dengan bahasa bukan bahasa Arab, bahasa Melayu lah sebenarnya, bahasa Melayu. Wallahi aku takkan masuk rumah Zaid, rumah Zaid. Tiba-tiba masuk sini, kalau dia sumpah dengan bahasa Melayu, dia katanya bahasa Parsi, humila 'alal maskan, ditanggung akan dia, akan rumah tadi ni, makna al-mas, maksudnya dar tadi, dar, humila ditanggungkan dia, apa nama dar itu ialah makna al-maskan. Maksudnya sini dar sini ialah makna apa dah? Iaitulah tempat duduk dia. Kalau tempat duduk dia tak kira lah, duduk sama sewa ke tak kira, tempat duduk dia je. Jadi itu kalau mengikut apa nama Qadhi Hussein, dia kata kalau disebut dengan bahasa Parsi, jadi dia termasuk juga. Rupanya Qadhi Hussein ni apa nama dia kata tak ada beza. Bagi Qadhi Hussein ni seseorang dia menyokong pendapat Imam Haramain, dia kata tak ada beza di antara orang Arab dengan dia. Orang Arab pun ada juga bahasa dia. Kadang-kadang ada pula ditafsirkan makna pada huruf, kadang-kadang pada huruf, kadang-kadang pada makna wada'il lughah bahasa. Qala ar-Rafi'i, kata Imam Rafi'i pula, ni wala yakadu yazharu farqun bainal lughataini, dan tidak hampir nyata perbezaan di antara dua bahasa tadi. Ini komen daripada Imam Rafi'i. Dia balas orang kata ni, orang kata ni dia tengok pelama Qadhi Hussein kata ada Imam Haramain kata tak ada beza pada antara dua ni, tidak ada. Dia halang beza, maknanya tak ada beza di antara dua bahasa tadi, walaupun Al-Qaffal kata ada beza, tapi Imam Rafi'i kata pada tidak ada, hampir-hampir kata dia tidak wala yakadu, tidak hampir nyata, tak hampir nyata perbezaan di antara dua bahasa, di antara bahasa Arab dengan bahasa Ajam, tadi. Itu komen daripada Imam Rafi'i. Okey. Okey. Anda tu tinggal jam rumah malah wasan. Coba. Kau boleh? Belas. 10. 10. Kita ada dua lagi ni tak? Jadi kalau jadi okey. في تعارض العرف العام والخاص لا. الله أكبر.